masuk sampah, masuk kompos. So untuk rehatkan, saya sambung dengan aktiviti memetik buah mulberry ya. Di sepohon mulberry tak masak serentak tak masak serentak. So saya petik mana-mana yang masak sajalah. Di samping saya pun ni. Tulis saya cukinya, jadi tulis saya halus sangat. Tolong alas berapa rezeki saya okey sikit sebelum besarkan tulisan tu. Boleh baca apa yang sahabat tulis. Nurliza. Terima kasih Liza.